Pesakit buah pinggang tahap 5 boleh ambil ke Hafiz Yahya ni? Boleh. Tahap 5 memang tahap paling serius. Tapi itu tak bermakna semua fungsi buah pinggang dah rosak sepenuhnya. Masih ada baki fungsi yang boleh dijaga dan dilindungi supaya tak terus merosot. Kalau dibiarkan tanpa usaha, buah pinggang yang masih boleh berfungsi tu boleh rosak kekal. Dan bila dah sampai tahap tu, memang tak boleh pulih semula. Sebab tu, sangat penting untuk ambil langkah dari sekarang untuk perlahankan atau hentikan kerosakan itu daripada jadi kekal. Sebab tu, pengambilan Hafiz Yahya sangat disarankan sebagai ikhtiar menyokong fungsi penafisan darah yang masih ada, mengurangkan tekanan oksidatif pada sel buah pinggang dan bantu stabilkan bacaan EGFR supaya tak cepat menurun. Jangan risau, Hafiz Yahya bukan ubat. Ia minuman nutrisi tambahan berasaskan bahan semula jadi, diluluskan KKM dan disahkan halal. Sekarang ada promosi khas, potongan harga sehingga RM41. Bukan itu saja, penghantaran percuma ke seluruh Malaysia, terhad untuk 100 orang pertama sahaja. Jadi kalau tuan-puan nak cuba ikhtiar untuk jaga baki fungsi buah pinggang, klik butang WhatsApp di bawah sekarang sebelum promosi ini tamat.